Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunia wad din. Wassalatu wassalam al-ataman al-akmalan ala al-habib al-mustafa wa nabiyina al-mujtaba wa ala alihi wa sahbihi wa man sar ala nahjihi wa ihtada bihadihi wa istanna bisunnati ila yaumiddin, amma ba'd. Yang dihormati Al-Fadhil Ustaz Imam selaku pengacara majlis, pengurusi Alian Terkuasa Masjid, muslimin dan muslimat, para jemaah sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita panjatkan kesyukuran kepada Allah Azza wa Jalla kerana dengan limpah kurnia Allah Azza wa Jalla kita dapat lagi bersama dalam majlis ilmu sebagai persiapan untuk menerima musim yang besar. Jadi dalam kehidupan kita ni, musim-musim yang besar ini dia bertukar. Hari itu daripada bulan Rajab lagi kita dengar imam-imam kita duk berdoa, Allahumma ballighna Ramadan. Alhamdulillah para jemaah sekalian, kita telah sampai ke Ramadan. Lepas Ramadan kita sibuk dengan bulan Syawal, tak tahu dengan sibuk dengan berapa. Ada orang kata sibuk dengan rumah terbuka. Setengah tu bila orang tanya berapa hari lagi puasa ni, dia kata ada ni hari lagi. Zulqa'dah masuk dah, boleh puasa Syawal ni hari lagi. Nak kata mana dia? Ya. Ada orang yang Masya Allah tabarakallah, dia selari dengan masa. Maknanya masa mari Syawal dia sibuk dengan puasa, lepas tu sambung dengan kerja-kerja lain. Bila masuk bulan Syawal, dalam bahasa kita orang Islam ni dia panggil Ashhurul Hajj. Bulan Syawal tu permulaan bulan haji. Syawal, Zulqa'dah dan 10 terawal Zulhijjah. Nama dia Ashhurul Hajj, bulan haji. Kita lama dah tak kursus haji dah. Makna apa bulan haji? Kena tahu makna juga. Artinya bulan yang kita boleh niat haji. Mana kalau kita pergi Mekah bulan Syawal, kita boleh dah niat nawaitul hajjah labbaik hajjan, kemudian kita duduk dalam ihram sebulan Syawal, sebulan Zulqa'dah dan 10 hari Zulhijjah. Maknanya kita kena ihram dekat dengan 70 hari. Sedap kata. Oh, mana? Dia kata sedap. Hak nak pergi 2 minggu ni pun haji tamattu'. Nak lagi daripada kena ihram lama. Masuk Zulqa'dah, itu dia panggil Ashhurul Hurum, bulan-bulan haram. Allah Ta'ala sebut dalam Quran, inna iddatash syuhuri indallahi 12 syahra fi kitabillahi yawma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum. Allah Ta'ala sediakan bulan kepada kita ni 12 bulan. Tak ada siapa boleh ubah dah 12 tu. Kalau ada orang kata kita ni nak cepat sikit masa, kita buat 11 bulan setahun. Ada orang ikut tak? Tak ada orang pakai apa dia, kan? Nak tambah 13 pun tak boleh. Allah Ta'ala tetapkan yauma khalaqas samawati wal ard, hari dia jadi langit dengan bumi, sudah ditetapkan bulan dalam setahun 12, Hijri, Qamari, dua-dua sekali. Minha arba'atun hurum, daripada 12 tu 4 bulan haram. Bermula daripada Zulqa'dah yang kita duduk hari ni, Zulhijjah, Muharram dan bulan Rajab. Maknanya 3 bersambung, 1 tengah-tengah. Itu hikmah Allah SWT. Maka Allah kata fala tazlimu fihinna anfusakum, jangan kamu zalimi diri kamu dengan melakukan maksiat. Maksiat tu bila-bila pun berdosa belaka, haram. Tapi dalam bulan haram, tambah lagi dia punya darjat, naik lagi tingkatan. Maka para jemaah sekalian, bila mari haji,
bulan haram, maka kita akan menyambut suatu musim yang besar, iaitulah ibadat yang besar, ibadat haji. Dan ibadat haji itu ada satu lagi kembar dia, nama dia al-udhiyah, korban. InsyaAllah pada tazkirah kita ni anak tak fokus banyak kepada hukum hakam. Kita nak pergi kepada hikmah di sebalik peristiwa korban. Kenapa korban ini jadi besar? Walhal kalau nak kira kak, orang duk iklan kata pindah, ada korban 200 setengah. Buat mana 200 setengah? Buat di luar negeri tak? Ada hak 500, ada 600. Tempat kita sini kalau nak kambing 800 hingga 1000. Allah mahanya. Tajuk dia nama apa? Korban. Tiba-tiba kita kata mahal, pelik. Maka ini di antara yang benar pelik. Korban itu sendiri dari sudut definisi kata an-nusuk, satu ibadat. Alladhi yuzbahu fi yaumin nahri taqarruban ila Allah. Korban itu maknanya kita sembelih hayawan, bahimatul an'am, semata-mata kerana apa? Taqarruban ila Allah, untuk mendekatkan diri kepada Allah Azza wa Jalla, untuk mendekatkan diri kepada Allah Azza wa Jalla. Jadi nak mendekatkan diri, maka ini satu perbincangan yang disebut oleh para ulama. Kita dah pandai dah dalam bab ibadat, betul tak? Kalau kata ibadat, kita nampak apa? Salat, lagi puasa, zakat, haji. Satu lagi ibadat yang kita kena sedar, iaitulah ibadat iraq qatud dima, menumpahkan darah hayawan. Jadi menumpahkan darah hayawan ini salah satu daripada ibadat kepada Allah Azza wa Jalla, maka dia ada kaitan dengan haji. Para ulama telah menyebut bahawa di antara jenis ibadat, saya tak sebutlah ibadat hal lain, itu ibadat qauli, amali, tetapi salah satu daripada ibadahnya iraqatud dam, menumpahkan darah hayawan korban semata-mata taqarruban ila Allah, sebagaimana Allah Taala sebut dalam Al-Quran, fasalli li rabbika wanhar. Har mana sembelih. Kalau orang pergi haji, dia ada macam jenis, dia panggil dalam bahasa Quran kata al-hadyu, hatta yablughal hadyu mahillah, sehingga sampai hayawan sembelih itu kepada tempat dia. Maka orang pergi haji dia banyak jenis, salah satu daripada dia panggil hadyu at-tamattu' wal qiran. Orang buat haji tamattu', buat haji qiran, maka wajib dia kena sembelih hadyu, sama ada seekor kambing ataupun 1/7 bahagian daripada unta atau lembu. Ini satu. Yang kedua, damul ihsar, orang yang buat haji tak boleh nak sesar, kena sekatan dipanggil ihsar, maka dia juga kena sembelih. Yang ketiga, iaitulah orang yang meninggalkan wajib haji, dia tak niat ihram di miqat, ataupun dia tak pergi melontar, dia tak pergi mabit di Mina. Ingat ke tak ni? Kau jadi macam kerusi haji pula malam ni. Jadi kerusi haji pula. Nak suruh nampak gambaran, maka orang yang meninggalkan wajibin min wajibatil haji, dia wajib juga kena sembelih seekor kambing. Orang yang menangkap ataupun memburu hayawan kena juga sembelih. Dan orang yang bernazar, dia kata wajib ke atas aku sembelih, kalau aku dapat sekian-sekian, wajib ke atas aku sembelih unta, sembelih kambing, sembelih lembu. Hatta ulama kata sembelih arnak pun kalau dia berniat maka jadi wajib. Sebab itulah dia nazar, dia tak sama dengan hukum lain. Awak nazar nak sembelih apa? Yang pentingnya sembelihan hayawan yang boleh dimakan. Dia kata kalau aku dapat gini-gini, wajib atas aku sembelih 10 ekor ayam. Jadi nazar. Jadi nazar ini salah satu daripadanya. Kerana itu para ulama rahimahumullah taala meletakkan ahkam hukum sembelih ni di bawah kategori ibadat. Jadi tak boleh kita sembelih tak terpasang. Awak ni ada penyakit ni, habis nak lepas penyakit ni kena pergi sembelih ayam putih dekat kusu besar, boleh ke tak boleh? Takarrub pada siapa tu?
nak lepas jin, syaitan, di pokok besar, lah, tidak boleh. Bawa kambing pergi sembelih dekat kubur wali-wali, lah, tidak boleh. Sebab sembelih itu sendiri ada kaitan dengan ibadat kepada Allah Azza wa Jalla. Maka tajuk yang kita nak sebut ini ialah al-udhiyah, sembelih kurban. Jadi para jemaah sekalian, banyak lagi lah sembelih-sembelih lain yang kita boleh senaraikan. Dalam senarai para ulama mengatakan sembelihan dalam sejarah umat Islam ini ada lebih daripada 40 kategori. 40 kategori sembelih. Maka sembelihan itu termasuk di dalam salah satu ibadat. Allah Ta'ala sebut dalam Quran, wal budna ja'alna lakum, al budna, unta kamu itu termasuk dalam satu ibadat min syairillah, termasuk daripada syiar agama Allah Ta'ala, iaitulah sembelih hayawan. Maka Allah Subhanahu Wa Ta'ala sebut dalam Quran dalam surah Al-Hajj ayat 32, zalika wa man yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub. Zalika wa man yu'azzim sya'airallah, sesungguhnya siapa yang membesarkan syiar agama Allah Ta'ala, fa innaha min taqwal qulub, maka itu tanda hati dia bertakwa. Jadi saya tak sebutlah tentang kaitan haji tadi dengan ni. Jadi di antara syiar agama Allah Ta'ala itu haji. Sekarang ni alhamdulillah jemaah kita telah mula berangkat 2 hari lepas, 3 hari lepas sudah mula terbang ke Madinah. Ada yang akan terbang ke Mekah insya-Allah Ta'ala. Jadi bagi kita yang ada kemampuan, yang ada istita'ah, maka menjadi kewajipan kepada kita berangkat ke Mekah Al-Mukarramah. Walaupun Allah Ta'ala syariatkan haji ni berapa kali setahun, berapa kali seorang? Sekali ya. Maka para ulama mengatakan haji itu termasuk dalam rihlatul umur, pengembaraan seumur hidup. Baik, sekarang ni orang lain pergi haji, kita duduk sini, habis macam mana kita nak suruh merasai, menjiwai perasaan orang haji duduk sembelih dam, sembelih hadiu di Mekah. Kita di sini juga kita sembelih iraqatud dima, sembelih adhahi, udhiyah. Yang kita lakukan ni semata-mata nak membesarkan syiar agama Allah Azza wa Jalla. Maka di sini para jemaah kita kena sedar bahawa udhiyah, kurban itu salah satu daripada cara kita nak mendekatkan diri kepada Allah Azza wa Jalla. Jadi bila kita kata ianya taqarruban ila Allah, adakah kita nak cari lagi korban kita ni hak paling kurus, hak paling, kalau kita tak mampu lain cerita. Ni ada setengah orang ni masya Allah tabarakallah, dekat-dekat mari bulan nak korban ni dia giram habis masjid ni buat korban, buat berapa sebahagian. Oh dia kata sini 500 mahal, akhir kali dia jumpa 200 setengah. Lepas maya zuhur nak istihar di masjid, ajak makan nasi rumah pun tak malu-malu. Akhir kali dia istihar, jemput ke rumah saya makan sup tulang. Nak makan sup tulang kan, tak ada daging dah ni, main 200 setengah. Tak, boleh bahagia tulang saja. Jadi para jemaah sekalian, kita sudah tahu bahawa dia ni taqarruban ila Allah, salah satu daripada ibadat nak mendekatkan diri kepada Allah Azza wa Jalla. Para sahabat radhiyallahu anhum telah menceritakan kepada kita bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam telah berkorban. Dalam hadis yang sahih Nabi kata, dhaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bikabshaini saminaini aqrainaini amlahain. Tengok ini hadis ni jelas bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam telah sembelih 2 kibas. 2 ekor kibas. Macam mana kibas dia besar? Amlahaini aqranaini, maknanya bertanduk, gemuk, warna dia putih, cerah. Tak syarat warna tu, kata di para ulama, ada kesyarat kena warna, lah, naknya kibah tu yang sihat. Fara'aituhu, kata Anas, wadi'an qadamai ala sifahihma, aku tengok Nabi kita letak kaki dia di atas pipi kambing, kibah yang dia sembelih tu. Yusammi wa yukabbir, Nabi kata bismillah dan dia bertakbir Allahu Akbar. Fazabahuma biyadihi, Nabi kita sembelih dengan tangan dia yang mulia. Hadis ini diriwayat oleh Imam Bukhari dan lain-lain imam. Artinya
tuan para jemaah sekalian, kita kena tanda situ bahawa naknya kita sembelih korban itu yang paling baik, yang paling molek. Kalau lembu biar sihat walafiat, kalau kambing biar kambing cukup seekor. Jadi para ulama telah buat susunan hak afdal sekali sembelih ni apa dia? Unta, kemudian lembu, kemudian kambing. Kambing pun ada kibas dengan kambing hak biasa. Maksudnya bukan tasyrik, bukan share. Seekor lembu, seekor unta, seekor kambing. Seekor lembu banyak besar, seekor unta besar lagi tak? Kita sembelih seekor kambing. Saya yakin dan percaya kita ni di antara orang yang Allah Ta'ala beri rezeki. Duit tu tak banyak mana, tapi orang kata duit tak habis nak makan. Oh, betul tak ya? Duit tak habis nak makan. Pasal apa tak habis nak makan? Pasal orang tak makan tak? Kalau makan tak cukup. Tu ayat gorah tu dia. Duit ni moga tak habis nak makan, tapi kalau awak beli tak cukup-cukup tak? Baik. Kita yang ada duit ni, biarlah kita ambil satu pengorbanan yang besar bahawa kita cari sembelih. Ambil yang afdal. Nak sembelih seekor unta, mahal. Berapa ribu seekor unta, nak orang import mari pula unta daripada luar. Seekor lembu berat, seekor kambing. Dan dalam hadis Nabi SAW pula membenarkan Nabi kita sembelih 2 ekor. Satu untuk dia dan satu lagi untuk umat dia dan keluarga dia. Dia kata min Muhammadin wa ali Muhammad. Nabi kita kata dia sembelih untuk dia dan juga untuk keluarga dia. Jadi ada jemaah duk tanya, dia kata masalah betul ke tidak orang ni boleh sembelih untuk dia dan juga keluarga dia? Boleh. Contohnya kita ni ada satu keluarga kita, anak beranak kita lah senera. Kita pun niat seekor kambing ni aku sembelih untuk aku dan ahli rumah aku, keluarga dia. Dia panggil tasyrik fil ajr, share pahala, itu boleh. Tapi kalau kita nak pakat kau nak, mari kita beli seekor kambing. Nah, kambing harga berapa? Harga 1,000. Kita pakat 5 orang, 200 orang. Jadi ke tak jadi? Jawabnya tidak. Maksudnya kita dengan keluarga kita tu, dia panggil Nabi SAW juga 2 ekor. Satu lagi dia kata untuk ahli umat Muhammad, untuk umat Muhammad SAW yang tidak ada kemampuan, maka Nabi beri pahala kepada mereka. Jadi boleh. Cuma kita kadang-kadang jangan buat lah gitu tak. Kita hari ni mana boleh campur-campur lah. Kalau ada kemampuan, contohnya suami pun kerja, isteri pun kerja, isteri kata saya nak sendiri, itu lebih baik, lebih afdal. Lebih-lebih lagi sekarang ni, zaman kita hari ni pula banyak iklan-iklan daripada sahabat-sahabat kita, NGO yang buat iklan korban untuk saudara-saudara kita di negeri-negeri yang susah. Buat di Vietnam, buat di Kemboja, di Rohingya. Jadi eloknya kita bagi 2. Contohnya tahun ni suami korban di Malaysia, di sini, di rumah. Isteri hantar ke luar negeri. Tahun lepas kita tukar pula, dia buat sini, kita buat sana. Tapi jangan tidak ada korban di rumah kita. Lepas maya gaya senyak kelipah mana? Dia tunggu orang hantar gambar mari korban di luar negara. Lah, kita berkorban, nak kita menyaksikan korban kita sebagaimana Nabi SAW dia sembelih sendiri dengan tangan yang mulia. Saya tak reti ustaz nak sembelih. Kita tengok. Biar kita ada sekali bismillah Allah akbar. Ni ada setengah orang ni dia tanya ustaz, saya setiap tahu korban saya luar negara selalu. Palestin seekor, 2-3 ekor dia buat. Tak apa, duit dia banyak. Kenapa tak buat di rumah awak? Leceh, hari raya. Konsep korban sendiri sudah lari bila kita kata apa ni? Kita kata benda tu tidak baik. Tersebut dalam asar dengan tuan-tuan. Asar ni ada mengatakan hadis ini mauquf kepada sahabat. Sebagaimana rawi dia tu, dia kata apa? Man wajada sa'atan walam yudahi. Siapa dia ada keluasan, mana harta dia banyak, duit dia ada, walam yudahi, dia tak korban, fala yaqrabanna musallana, tak usahlah dia mari sembahyang raya sekali dengan kita. Kita kata ini syadid, agak kasar. Sebab apa? Dia ada kemampuan, wajada sa'atan,
tapi tak mau korban. Makan-makan orang meleh lah tak? Kita nanti tengok. Sedangkan kita ada duit, tak usahlah bakhil pada jemaah sekalian, sebab sunnah ini satu sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Para sahabat yang meriwayatkan hadis ini mengatakan bahawa Nabi kita sallallahu alaihi wasallam setiap tahun dia korban. Pada hari dia pergi Mekah, Nabi kita korban banyak mana? Waktu Nabi kita haji, berapa ekor dia korban? Lupa. Ya? 100 ekor. Nabi kita korban saja hadiyu dia mi'atu badana, 100 ekor unta. Dia sembelih dengan tangan dia 63 ekor unta. Sahabat-sahabat tengok, macam mana Nabi kita sembelih 63? Orang-orang hak cerdik, ahli farasah, duk perhati tengok, seolah-olah Nabi kita iklan 63 ekor. Umur dia pada waktu itu 63 tahun. Mana isyarat tamak sekat niat. Hak lebih lagi dia bagi pada Sayyidina Ali 37 ekor lagi. Artinya 100 ekor unta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sembelih. Hadis diriwayat oleh Al-Imam At-Tirmizi dan lain-lain, dan juga Ibnu Majah daripada Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha qalat ma amila ibnu adam yauman nahri. Dengar tuan-tuan, tidak ada suatu amalan yang dilakukan pada hari yauman nahri, hari raya korban itu, ahabbu ilallah min ihraqid dami, yang Allah Ta'ala suka lebih daripada kita tumpahkan darah hayawan. Wa innahu la yu'ta yaumal qiyamati biquruniha wa ash'ariha wa azlafiha. Hayawan yang kita korban tu mari pada hari kiamat dengan tanduk dia, dengan bulu dia, dengan kuku dia mari. Wa inna dama la yaqa'u min Allah bimakan qabla an yaqa'a bil ardi. Allah Ta'ala terima pahala korban kita tu sebelum darah itu menitik di atas tanah. Qatibu biha nafsa. Nabi kata, elokkanlah pilihan kamu untuk berkorban. Jangan orang panggil pejabat rapat kita cari hak paling kurus sekali, hak paling murah. Kita cari hak paling cantik sekali. Berapa awak punya satu bahagian? 800. Pergi tengok, Masya Allah, gemuk molek. Bismillah. Berapa? 400 setengah. Tengok kurus tak sih. Jangan cari hak paling murah, pergi cari hak paling baik. Saya kata yang paling elok sekali, seekor kambing penuh, kita boleh untuk kita dan satu keluarga, satu family. Itu tajuk dia, korban satu family. Kan cantik tu, molek kita buat tu. Alhamdulillah para jemaah sekalian. Banyak lagi lah hadis-hadis yang menyebut tentang korban. Cuma saya nak pindah kepada hikmah. Apakah hikmah korban? Tuan-tuan tanda sini. Kita nak suruh masyarakat kita ni semangat betul-betul. Yang pertama sekali, korban itu at-taqarrub ila Allah, nak mendekatkan diri kepada Allah Azza wa Jalla. Nak mendekatkan diri pada Allah Azza wa Jalla. Dalam surah Al-Hajj ayat 38, 37 tanda, lan yanalallaha luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum. Allah kata lan yanalallahu luhumuha, Tuhan tak nak, Tuhan tak say dagingnya, mula makan, wala dima'uha, darah pun Tuhan tak nak. Walakin yanaluhu taqwa minkum, Allah nak tengok takwa kita setara mana. Jadi di antara takwa, oleh kerana kita tengok korban ini sunnah yang diajar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang diamalkan oleh Nabi, dan dia juga sunnah abikum Ibrahim, sunnah yang telah ditunjuk oleh Nabi Ibrahim alaihissalam, pengorbanan yang besar, maka kita buat. Dalam ayat lain, ingatkan kita dalam ayat lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Dalam ayat lain Tuhan kata lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Tak sampai matlamat yang besar untuk kita dapat kebaikan itu hatta tunfiqu mimma tuhibbun, sehingga kamu nafkah apa yang kamu sayang. Hak mana kita sayang, hak tu kita beri dulu. Kita ni terbalik dah. Hidup saya mau dalam lemari kita baju, kuah pakai dah. Ni 5 tahun dah ni. Ada setengah ni muslimat bagi tahu. Dia kata, ustaz, kempen lah sikit. Setengah suami dia ni baju 10 tahun lepas. Bini dia buat keluar nak pergi bagi orang, masuk balik dalam lemari. Dia kata, jangan.
kok ni nak sayang. Dia ada setengah baju tu dia panggil zikrayat, baju kenang-kenangan. Ada juga. Nanti nak pakai dah tu, nak tanda. Boleh jadi zaman dia pegawai dulu ke, uniform dia dulu taruh. Nak buat museum tak ada orang nak buat. Kita boleh dalam mari kita. Kita nak itu takwa. Yang pertama sekali takwa. Sehingga kan para ulama katakan zabhul udhiyah afdalu min at-tasadduqi bi thamaniha. Sembelih korban itu lebih afdal daripada kita sedekah. Contohnya kita kata kalau kita sembelih korban harga dia RM800. Tak payah sangat ambil duit 1000 kita pergi sedekah ke tempat orang pakai mizan. Tak sama. Sebab tadi dalam mukadimah saya sebut apa tadi? Iraqatud dam, menumpahkan darah itu sendiri apa dia? Ibadah. Maka ibadah itu maksudah. Mana ibadah itu satu perkara yang nak. Contoh yang paling dekatnya kita juga iaitulah zakatul fitr. Kenapa Nabi kita sallallahu alaihi wasallam syariatkan zakat fitrah itu makanan? Kan? Cuma zaman kita ini ijtihad para ulama itu memilih untuk harga, tapi asalnya begitu. Maknanya jadi kita fahamlah bahawa sembelih itu lebih afdal daripada sedekah harga dia. Satu. Sebab Nabi kita kemudian sembelih pula hak sihat gemuk molek lebih afdal daripada yang kurus-kurus. Sebut dalam hadis sahih Bukhari, su'ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ayyu riqabi afdal. Orang tanya Nabi, ya Rasulullah, manakah hamba kalau kita nak merdeka hamba yang paling afdal? Qala aghlaha samana wa anfasha inda ahliha. Hak paling mahal harga dan sangat disayangi oleh ahli dia. Jadi kata di para ulama hadis ni, maka kita para sahabat radhiyallahu anhum telah memilih untuk berkorban iaitulah kibas atau kambing-kambing yang gemuk. Kata di Yahya bin Sa'id, sami'tu Aba Umamah bin Sahal, seorang sahabat, dia kata kunna nusminul udhiyata bil Madinah. Kami dulu memang kami bela khas kambing ke unta ke, gemukkan dia semata-mata untuk nak korban pada hari raya. Masya Allah, tabarakallah. Maka di sinilah kita jelas pada kita yang pertama sekali apa dia? Korban itu at-taqarrub ilallah. Yang kedua korban itu at-tarbiyatu 'alal 'ubudiyah. Korban itu iaitulah mendidik jiwa untuk mengabdikan diri kepada Allah Azza wa Jalla. Walhanya kalau nak kira lah, tak rugi korban ni. Rugi tak rugi? Rugi apa? Kita boleh makan, boleh buat sup, boleh nak buat berapa benda apa boleh, nak BBQ boleh kan. Cuma para ulama telah bagi tiga, sebahagiannya makan, sebahagiannya sedekah, sebahagian lagi hadiah. Apa beza di antara hadiah dengan sedekah? Apa beza? Ya? Hadiah dengan sedekah. Apa beza dia? Hadiah ni tak ada label. Kita boleh beri kepada orang paling kaya dalam dunia, kita boleh beri pada orang miskin. Itu hadiah. Sedekah la lil fuqara wal masakin. Itu pasal tu dia beza di antara hadiah. Jadi kita ni nak makan korban ni, nak makan belaka. Orang miskin makan, orang kaya makan juga. Hak tak makan korban ni siapa? Apa? Hak darah tinggi ya, tak makan korban ni. Tak kira miskin kaya dah tak. Mai pasal tu anak duk gurau kata tuan-tuan. Ni kan kadang-kadang mari kat masjid kita ni. NGO tim kesihatan ni mari cek darah lah ke apa. Kata awak tak usah buat lekat raya haji, susah orang. Mari buat lepas raya haji. Dia kata apa? Kita kalau tahu darah naik tak makan korban lah kita ni. Nah, kita mari tengok saja. Lepas raya kita kira masuk hospital ke berapa cerita lain. Baik. Jadi korban itu tarbiyah alal ubudiyah, iaitulah kita nak mendidik kita ni mengabdikan diri kepada Allah Azza wa Jalla. Sebab Allah kata lan yanalallahu luhumuha walakin yanaluhu taqwa minkum. Tanda kita bertakwa sembelih. Atau anda kata sembelih ni tak rugi sebab kita boleh makan, cuma oleh kerana dia jadi satu ibadat, kadang-kadang kita rasa berat. Anda baca satu kisah
Kisah ni dicerita oleh Syekh Dr. Yusuf Al-Qaradawi dalam buku dia. Dia kata di tempat dia di Mesir, orang ni bersungguh benar giduk semelih nazar dia di dekat dengan kubur wali dengan macam-macam. Dia pun pergi jumpa dengan Tok Syekh. Dia kata, Syekh, kita ni kena galakkan masyarakat supaya berkorban hari raya haji, Al-Adahi, Yaumul Eid, Yaumul Nahri. Tok Syekh kata, ya orang sini miskin belaka. Dia kata miskin macam mana? Pergi tengok dekat kubur Tok Wali, hari-hari orang sembelih kambing. Macam mana pula miskin? Akhir sekali dia kata, aku kena halau, kata Tok Syekh. Itu dia masalahnya. Kita kata korban itu, sembelihan itu termasuk dalam al-ubudiyatillah, mengabdikan diri kepada Allah Azza wa Jalla. Kerana itu kita tak boleh sewarna-warnanya sembelih ikut sih. Tak usah duk percayalah ayah putih lah, apa putih, jangan duk buat. Ini macam-macam buat untuk bomo ni, kadang-kadang kita pun bimbang juga ke dia tak. Baik, yang ketiga, korban i'lanut tauhid, iaitulah nak mengiklankan tauhid kepada Allah Azza wa Jalla. Di mana dalam sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana hadis tadi, Nabi kita sembelih kabsyaini, aqranaini, amlahaini. Nabi kata apa? Yusammi wa yukabbir. Nabi kita ucap baca bismillah dan dia bertakbir, Allahu akbar. Baca bismillah dan dia bertakbir. Maknanya ada unsur tauhidnya di situ. Tak boleh kita sembelih kepada benda-benda lain kecuali kepada Allah Azza wa Jalla. Ni orang duduk tular dalam video, orang putih tapi tak tahu negeri mana. Dia pergi ambil kambing kibas dia dalam apa ni, dalam kandang ni, buat mari. Dia pergi sebut nama Allah Taala, bismillah, Allahu akbar. Kambing tu senyap ya jinuk. Kita pun tak buat kau tempat kita ni. Hidup bisik dia telinga lembu ni. Nah, kau main duduk main je kau tarik tali lembu pula opak tu. 2 tahun lepas kita silap. Orang duduk atas video mari, sudah sembelih dah lembu tu bangun pula. Oh, macam-macam. Kita kata tahu macam mana silap tarbiyah macam mana. Boleh jadi dia ni dalam video tu lah, dia kata dia bisik je kambing, bismillah, Allahu akbar, la ilaha illallah. Akhirnya kalau kambing tu jinak. Anak kalau tengok di sini kita tak berani nak kata, tapi kalau di negeri Arab, anak banyak kali pergi tempat sembelihan di Mina. Waktu belum balik dulu, pernah sekali universiti hantar kita ni pelajar sebagai pengawas dari sudut syar'i. Kita ada 2 orang, seorang doktor, seorang bahagian ustaz. Kita nak tengok kambing-kambing nak lalu, kalau dia kata kambing, tengok kan dia ada syarat dia, tak boleh kambing yang tempang, hak buta, hak penyakit. Jadi kita tengok, kalau nampak dia jalan ngongek-ngongek tu, kita tanda perak, letak itu cak hijau, tak dulu. Lalu depan pula doktor kebek pula, tengok mata, tengok mulut, nampak berakhir semua kuat ni, doktor pula pakah dengan warna merah contoh. Jadi tak boleh nak itu. Mana hak kambing ni ada masalah. Dan kita tengok lembu ke unta di negara Arab, dia tidak jadi masalah. Kalau kita beli unta 10 ekor contohnya, mudah ya. Dia ambil ibu dia, mak dia tu, dia tak depan, hak lain tu ikut belakang straight di tempat sembelih. Siapa tu sembelih, buat lagi mak dia sembelih kawan tu. Wallahu alam, pendidikan dia di sana mudah kau lagu mana, ataupun bahasa jenis perangai kambing Arab ni tidak buah, mudah nak sembelih. Wallahu alam. Yang pentingnya senang ya. Yang keempat, kelebihan yang keempat, it'amul fuqara. Ingat, tujuan kita sembelih korban ini untuk beri makan kepada orang-orang yang fakir miskin, yang memerlukan. Sebab apa? Sebab dulu permulaan Islam dulu, Nabi kita tak benar iddikhar, tak benar simpan lagi korban lebih daripada 3 hari, mesti kena habiskan. Sebab zaman itu orang yang berkorban tak ramai dan orang miskin ramai. Tak lama alhamdulillah umat Islam makin, orang panggil kaya, kebun-kebun hak dia tanah buah tamar molek, maka Nabi kata kulu waddakhiru, boleh makan dan boleh simpan. Jadi pasal zaman kita ini tak ada masalah lah. Mana kalau kita ambil sebahagian hak kita tu, 2 bahagian kita bagi orang miskin,
kamu satu bahagian itu kita nak simpan dalam peti sikit, nak tunggu anak balik ke, tidak jadi masalah, sebab sudah cukup dah daging itu. Jadi kita nak it'amul fuqara, tujuan kitanya fuqara. Baik, andai kata kita tak ada korban di kampung kita ni, semua luar negara belaka, jadi fuqara di negara, di kampung kita nak makan apa? Sebab itulah saya lah, kita maklum pada sahabat-sahabat kita NGO ni, biar berlaku adil lah, kita beri nasihat kepada orang. Kalau di semua luar negeri belaka kata awak nak sunat, nak ihya sunnatul uluhiyah, nak hidupkan sunat korban ni, nak sembelih apa kat rumah? Tak kira hari raya haji kita makan ketupat, ketupat tak apalah, biar ada daging penyicuh dia tu kan. Jadi kena ada. Jadi para jemaah biar kita ada. Maka yang penting sekali, biar senarai-senarai yang kita ada, macam hari ni ada juga syarikat-syarikat dia buat tabung korban untuk orang pakai miskin. Cuma timbulnya nak niat kepada siapa? Korban tu nak niat untuk siapa? Pasal tu sahabat-sahabat kita yang buat kajian, mereka mengatakan lebih baik, contohnya kita kata kita nak pergi ke masjid ni 10 ekor kambing lembu, biar pak ahli masjid pergi cari dalam qaryah dia tu keluarga-keluarga miskin, kita ambil dia 10 orang, mari niat seorang, dia boleh korban. Cuma kita janji dengan dia, daging itu kita pakai makan ramai-ramai lah, tapi biar ada niat masing-masing. Cuma nak bimbangnya hari ni ada juga syarikat-syarikat ataupun orang-orang besar-besar, dia guna nama dia tapi lembu-lembu tu bukan hak dia, hak syarikat tu, syarikat ni. Jadi kita kata buat iklan lebih baik supaya kita tidak ambil nama sahaja. Yang kelima, at-tawsi'atu 'ala an-nafsi wal 'iyal. Kita juga pada hari raya ni kita bermewah-mewah lah sikit untuk makan. Sekala agak beli sekilo, setengah kilo. Hari ni kita mulai ekor kambing makan ramai-ramai di rumah kita untuk anak beranak, keluarga, jiran-jiran, tetangga, pakat mari ambil sihat belaka. Yang keenam, hikmah yang keenam, syukru nikmatillahi 'alal insani bil mal, iaitulah dengan kita korban ini tanda kita syukur kepada Allah Ta'ala dengan nikmat yang diberikan kepada harta kita. Jangan tu kata harta saya ni saya bayar zakat dah. Nah, apa salahnya kalau kita ada duit seekor lembu berapa ribu, seekor lembu berapa ribu korban? 4,000 ringgit, banyak apa sikit? Orang ada duit banyak apa sikit? Sikit ya tu dah. Apa salahnya kita panggil ahli-ahli qaryah kita mari belakang, lepas maya raya jemput rumah saya, bawa pisau, bawa bekas, kita sembelih seekor lembu, saya korban seekor lembu. Pakat korban, gembira tuan-tuan, kita rasa kemeriahan tu ada. So ambil korban, sudah korban ambil sepaha, masuk dalam puyuk dulu. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam waktu dia korban di Mina, dia ambil sikit unta ni sikit, masuk dalam puyuk, maka dia buat sup. Iaitu beda apa ni, makanan yang ada kuah. Istilah kita sinilah nama sup lah, zaman Nabi tak sama tu. Mungkin cari riwayat tak jumpa pula, gagal pula dah. Sebab dalam sup ni boleh makan ramai. Alhamdulillah dah, dagingnya boleh, kuahnya boleh. Ini kita buat. Hak lain-lain tu kita bagi pada fuqara masakin. Ini di antara kemeriahan. Tapi masjid kita pun tak nafi, memang dia buat dah. Masjid-masjid semua, masjid di seluruh apa ni negara ni ada. Cuma kita sendiri, hak kita peribadi, tak payah buat masjid, buat rumah kita, panggil orang mari, bismillah, sebagai tanda syukur kita kepada Allah Azza wa Jalla. Yang ketujuh, hikmah yang ketujuh, ihya li sunnati nabiyillah Ibrahim alaihissalam. Kita nak hidupkan sunnah Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Para jemaah sekalian, bagi ana lah, bila kita baca sejarah dua beranak ni, inilah di antara sejarah yang sangat-sangat apa? Sangat-sangat ajaib. Ibrahim dapat anak, umur dia berapa? Berapa puluh tahun, tua dah umur dia. Waktu dapat anak, dahlah tua. Allah Ta'ala perintahkan pula supaya bawa anak dia Ismail dengan isteri dia Hajar, buat gimana? Pergi tinggal di tempat negeri tak ada orang. Bayangkan Ibrahim bila letak anak dia dengan isteri dia dekat Kaabah, dia berdoa, Rabbi
inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi zi zar'in inda baitikal muharram rabbana liyuqimus salah. Ya Allah, aku tinggal anak aku ni sebagai ada berzuriat aku ni dekat dengan tapak rumahmu. Boleh jadi dia ada wahyu dia akan bagi bina rumah nanti. Fi wadin ghairi zi zar'in, di lembah yang tidak ada pokok-pokok. Kalau kita ditinggal kapur kan, kita rasa senang hati juga. Tak kira orang nak tengok dua beranak yang mati lapar dah. Ni wadin ghairi zi zar'in, di tempat yang tidak ada manusia. Bayangkan. Ibrahim letak ya, dia pusing balik. Nak balik ke Syam, ke Palestin. Isteri dia Hajar ikut belakang. Ya Ibrahim, ila aina? Mu nak gimana Ibrahim weh? Ibrahim tak paling tengok. Manakala berpaling, ialah hati kita ni lah. Tengok anak kecil duk kumah-kumah situ. Boleh jadinya tak jadi tinggal kot. Nyok dia. Hajar kejar lagi. Tanya kali yang kedua, ila aina ya Ibrahim? Mu nak gimana? Ibrahim kata, tak jawab. Kali yang ketiga dia tanya tak jawab, dia pun tanya, Allahu amaraka bihadza? Ibrahim, Allah kau suruh buat gini ni. Tengok. Mulut kalau bini orang lain maki ham bahasa orang tua tak reti. Tak. Mapu kenya aku sini. Hai, tak ada apa dah lah dah. Tambah kalau bahasa budak-budak zaman Facebook ni lagi dahsyat kan. Ibrahim bila Hajar tanya Allahu amaraka bihadza, Allah kau suruh melakukan ni? Ibrahim kata amarani Rabbi, Allah Taala perintah. Kita bila baca kisah ni para jemaah sekalian, qimah, kemuncak pengorbanan, kepatuhan, ketundukan seorang muslimah kepada perintah Allah Azza wa Jalla. Dia kata izhab idzan lan yudayyi'an Allah. Kalau begitu pergilah Ibrahim, Allah tak akan sampaikan kami berdua di sini. Subhanallah, ajaib. Maka ini dia panggil pengorbanan. Gila Ibrahim. Banyak kali dia mari, anda pun nak ringkas cerita. Akhir sekali bila dia mari, Ismail dah besar. Dia kata, ya bunai, inni ara fil manami anni azbahuk. Anak, ayah tengok dalam mimpi aku sembelihmu. Fanzur maza tara. Mu nak kata apa? Agak-agak tuan-tuan, anak dia kata apa? Waktu kecil mari tinggal, besar mari nak sembelih. Nah, macam-macam perkataan boleh keluar kalau bukan Ismail. Bahasa orang tua macam Ismail kata apa? Qala ya abati fa'al ma tu'mar. Boleh jawab abah kalau ayah kata, ayah ikutlah perintah apa yang diperintah oleh Allah Azza wa Jalla. Satajuduni insyaallah minas sabirin. Ayah akan dapati saya ni termasuk orang yang sabar. Bolehnya jawab. Ini pengorbanannya. Tidak ada contoh dalam sejarah dunia. Inni insyaallah minas sabirin. Falamma aslama wa talawil jabin. Ibrahim pun berubah anak dia tu. Katanya peristiwa itu berlaku di mana? Di Mina. Bila dia berubah, pisah bergerak, ketika itulah wafadainahu bizibhin azim, malaikat mari kibah yang besar. Ada setengah riwayat ahli tafsir kata kibah tu waktu daripada syurga, ada kata hak qabih hak habis dulu, wallahu a'lam. Yang pentingnya wafadainahu, Allah Taala gambar Al-Quran bizibhin azim, kibah yang besar. Maka Ismail selamat, Ibrahim selamat, yang jadi korbannya kibas. Tetapi mereka berdua telah menjadi contoh. Kana Ibrahim kana ummatan, Ibrahim ini satu ummah yang telah menjadi contoh. Millata abikum Ibrahim, menjadi agama yang kita ikut ni Ibrahim. Semua yang kita buat hari haji ni kaitan kita dengan siapa? Dengan Ibrahim alaihissalam. Maka Allah Subhanahu wa taala kemuncak kepada kehebatan dua beranak ni, maka Allah Subhanahu wa taala letakkan, syariatkan kepada umat ini, setiap kali kita salat kita sebut nama siapa? Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Masya Allah, tabarakallah, dua nabi dikembar sekali. Dan dalam Quran kata millata abikum Ibrahim, agama datuk kamu Nabi Ibrahim. Jadi inilah para jemaah sekalian, saya mengatakan bahawa tidak akan kecewa orang-orang yang ikut orang-orang yang saleh di zaman dulu dan juga zaman kita gini.
maka alhamdulillah para jemaah sekalian itu kemuncak. 7 perkara hikmat daripada kita belajar, hikmat daripada korban. Maka para jemaah sekalian muslimin dan muslimat, cerita korban ini tak akan habis. Dan para ulama telah bersepakat mengatakan, majoriti ulama mengatakan bahawa korban ini termasuk dalam sunnah, sunat yang dianjurkan. Jadi ada setengah ulama kata wajib, ada setengah mengatakan korban itu wajib. Kita tapi mazhab kita dan juga ramai ulama mengatakan sunat. Yang terakhir, banyak soalan. Baik, boleh katakan yang terakhir ini satu pesanan. Pesanan ini sangat penting. Setengah daripada masyarakat kita kadang-kadang dia tak ambil besar sangat. Dalam hadis yang diriwayat oleh Imam Muslim, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza ra'aitum hilal Zulhijjah." Bila kamu tengok anak bulan Zulhijjah, maknanya masuk malam 1 Zulhijjah. Wa arada an ahadukum an yudhi. Kamu memang setelah berniat nak korban. Kita beli dah kambing. Ada dah kambing dah, lembu pun kita beli, ataupun kita sudah daftar nama kita dengan masjid, NGO mana-mana, kita nak korban. Maka Nabi kata fal yumsik an sya'rihi wa azfarihi, maka jangan lagi dia potong kuku dan potong rambut. Ingat tu. Orang yang nak korban, dia seorang ya. Kalau dia niat untuk keluarga dia pun, anak-anak dia tak terlibat. Yang kenanya dia seorang. Maknanya kalau kita rasa kita nak korban, dah confirm dah nak korban, bayar siap dah duit, beli kambing dah. Jadi 2 akhir Zulqa'dah, tengok dari kalender, esok malam ni 1 Zulhijjah, akhir Zulqa'dah, kita siap pergi kedai gunting, siap untuk raya lalu dah, gunting rambut, beli pisau, andam kita punya pisau, janggut tak apalah, biar seorang yang gitu tak apa dah. Janggut kau panjang kau comel, kuku potong selalu, bulu-bulu hak lain hak mana nak menebah tu siap. Masuk 1 Zulhijjah, la fal yumsik. Ada riwayat kata fala yamassana, Nabi kata jangan lagi kamu potong kuku, rambut dan bulu-bulu, tak payah. Sehingga bila? Sehingga selesai daripada korban. Selesai kita korban esok, hari raya kita potong sekali. Maka di sini ulama berbeza pandangan. Wajib ke, haram ke, sunat? Jadi majoriti ulama mengatakan sunatnya. Tapi Imam Nawawi kata makruh karahat tanzih. Maknanya makruh, siapa dia cukur juga tidak haram, tapi makruh. Karena dia telah meninggalkan sunnah. Korban sendiri itu sunat. Tak potong rambut sunat juga. Jadi benda tu termasuk dalam sunnah orang berkorban, maka kita jaga belaka. Alhamdulillah para jemaah sekalian, ini di antara perkara yang kita kena ambil perhatian. Ada setengah ulama mengatakan kita nak suruh merasai sebagaimana orang di Mekah nak pakai ihram, tak boleh potong rambut, tak boleh potong kuku. Banyak lagi hal yang tak boleh tu. Orang dalam ihram ni ada 13 larangan. Kitanya dua ya, kuku dengan bulu. Hak lain-lain tak ada masalah. Lama kau oleh kerana aku ni sudah berniat nak korban, tidur dengan orang tina berbilik lain-lain atau siapa situ. Tak apa, tak ada masalah tu, silakan. Hak tak bolehnya kuku dengan bulu. Alhamdulillah. Jadi bila kita selesai daripada sembelih, kita potong sekali, seolah-olah kita orang di Mekah selesai daripada melontar sembelih, dia tahallul, kita bertahallul juga. Itu ibarat saja. Tapi ada wajh, dia panggil wajhus syabah tu, ada sikit-sikit nak menjiwai orang haji di Mekah. Kita juga berada di sini, alhamdulillah. Jadi tamatlah perbincangan kita. Alhamdulillah allazi bi ni'matihi tatimmu shalihat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin.